Cara nak confident bercakap semasa nak presentation bagi Syafiq Sabri yang artis. Hari ni saya nak share tips kat korang cara nak jadi confident bercakap tentang karya kita ataupun nak buat presentation lah bagi student. So first kali of course training, practice dapatkan point yang penting, point yang berguna. Practice untuk bercakap depan cermin ke, depan kamera ke. Practice make perfect. I don't know that was a good word lah. Yang kedua, eye contact dan senyum. So kalau nampak aku pakai spek ni bukan tak nak eye contact, tapi ada sebab lain lah. Sebab apa kena senyum? Sebab kita nak attract orang untuk dengar kita. So kalau muka asyik serius je, macam mana orang nak dengar kita kan? So keep smiling. Point yang ketiga ni penting. Pastikan bau badan terjaga. Macam mana korang kena ada benda ni? Go smell. Harga dia tak sampai RM13. Memang sesuai untuk korang, lagi-lagi student, sebab yalah budget punya deodorant kan, banyak flavor and sesuai untuk all skin type. Barulah kita ada self confident, wangi, baru orang nak bertanya, nak dekat dengan kita. Kalau badan busuk, confident macam mana pun orang tetap akan lari juga. So kalau korang nak dapatkan benda ni, beli dua ni dapat percuma satu yang kecil ni, sesuai untuk letak dalam bag apa semua. Kalau nak beli boleh check bag kuning sekarang. Apa-apa Roger. Bye.